kita tak akan tengok filem P. Ramlee tu sak dia ada heroin ni. Adakah apa yang kamu nak buat tu, yang kamu dah letak IP kamu siap, oh ini aku punya IP ni, aku punya kemampuan, gitulah. Sekarang contoh dia tengah nak buat P. Ramlee ni tu, saya tengok dah itu keluar dulu. Cerita kita tak tahu lagi, bos. Saya tidak, dengan bapa saya kan, saya tak begitu rapat. Bukan bermusuh, bukan tak suka, bukan dia tak suka, saya tak rapat. Jadi saya tak dapat badi dia tu. Saya declare diri saya sendiri dalam perkahwinan saya 6 kali kahwin. Ya? Itu semua memang jodoh lah. Tapi kita tak boleh salahkan jodoh, sebenarnya salah antara kita. Okey, Pak Tam, terima kasih datang ke Dari Ayah ni. Saya bila pertama kali Abang Hussein Sabban kata Pak Tam nak datang, saya macam biar betul. Yalah. Pasal kita orang Singapura memang dah lama sangat tak dengar perkembangan Pak Tam. Yalah. Apa sekarang, you datang sini ada event ke apa? Sebenarnya saya pun rasa terima kasih jugalah kan. Kerana ni podcast pertama saya dalam Singapura. Oh, ya ke? Belum Alhamdulillah. jual lagi mana-mana lagi. Ini first time. Terima kasih. Jadi bila Abang Hussein cakap nanti dia nak recommendkan, dia kata okey jugalah. Dia kata yang orang ni pun bukan calang-calang jugalah, dia kata kan. Dia ada dah cerita sikit berkenaan saudara kan. So saya kata okey lah, kalau dia nak okey lah. So ini kali kedua saya datang ke Singapura selepas meninggalkan Singapura 1980-an. Last syuting Si Badul kan, syuting Si Badul yang di Sentosa tu, itulah last dia. Last Langsung tak pernah. Tak ada datang sekejap ke balik ke apa ke, semua tak ada. Jadi saya kali pertama itu hari, saya last year, pasal saya nak tengok Jalan Ampas, tempat saya dilahirkan kan. Kebetulan waktu itu ada cerita dia tu, yang saya datang tu. Ada satu anak kepada Amran, dia buat TikTok. Kan, dia buat TikTok. So dalam TikTok tu dia ada mention nama saya lah, ni anak saudara Badul apa semua. Salah seorang daripada pengikut tu, followers tu, dia dah contact. Dia kata nak jemput Badul datang ke Singapura. Bukan untuk buat show, untuk nak memperanjatkan seseorang, surprise untuk seseorang. Siapa tu kalau you boleh bilang? Kalau pengantin tu sebenarnya bapak dia tu muka macam saya, tapi dah meninggal. Jadi dia nak hantar saya kat situ supaya dia rasa kan, macam muka bapak, arwah bapak dia tu muka macam muka saya. Itulah start saya dengan program tu lah, startnya saya masuk tu dan datang Singapura first. Hari itu jugalah saya ambil kesempatan siang tu pergi Jalan Ampas. Tengok tempat saya lahir itulah. Memang kecil-kecil kat situ. Memang kat situ main kat situ Tapi saya tak tahu ada P. Ramlee, ada Sudin, ada Adisata. Saya tak tahu. Kita budak lagi kan. Kita just dunia kita je lah. Tapi memang dapat bergaul lah dengan mereka. Saya tahu Pak Tam ada rapat sangat dengan orang-orang besar di Jalan Ampas. Mungkin yelah, dia tahu ni anak tompel kan, anak artis juga, artis yang kan, macam gitulah. Apa yang Pak Tam belajar daripada legend zaman P. Ramlee tu? Okey, apa yang saya pandang tentang kemampuan arwah P. Ramlee, apa yang saya nampak sangat dia punya dia walaupun sebagus kita kan, contoh dia dengan Samsudin ataupun dengan Adi Sata yang partner dia ataupun pendek, walaupun dia boleh buat, tak payah kasih part tu pada kau kan, dia boleh buat, tapi dia bagi, maknanya dia pandai pada saya membahagi-bahagikan watak. Contoh kita tak akan tengok filem P. Ramlee tu sak dia ada heroin ni. Itu satu. Yang kedua, komedi juga.
Tak adalah Sudin. Tapi sekarang dia jenis macam tu. Kalau itu yang boleh follow up, itu je lah dia follownya sampai habis. Tapi zaman P. Ramlee yang saya tengok, mereka itu semua bergantung kepada kemampuan P. Ramlee. How they choose you. Watak ni bagi Mak Dara. Contohlah kan, Normadia pun boleh garang juga macam tu. Siput Sarawak pun boleh juga garang macam itu. Contoh dia lah kan. Pasal zaman itu pun mereka semua ada. Tapi pilihan P. Ramlee itu tepat. Pada saya lagi satu sebagai seorang pengarah, kita kena tahu itulah ada keistimewaan tu. Kemudian dari segi lawak, maksudnya pada saya lawak ni, ini yang saya amalkan, yang saya ikut. Lawak ni mesti ada leader. Mesti ada leader. Baru dia macam kapal bernakhoda. Leader dalam Grup dari segi grup tu. Grup tu ataupun dalam segi program, series ke apa ke, ataupun dalam sebuah filem ke, dia mesti ada leader dia. Siapa leader dia? Leader yang pasal apa, di situ baru kita nampak perkembangan dia tu. Kalau tidak kita tahu you elip dia pun 4 dia pun 10 scene, dia pun 20 scene, dia pun sama rata je, tak nampak dia punya. Itu yang apa yang macam pertanyaan tadi kan, apa yang saya belajar itulah benda-benda yang macam tu. Satu, dia tidak kedekut dan tidak kata dia semua. Contoh yang saya ikut, satu dalam filem saya sendiri, waktu zaman 80-an memang zaman saya. Apa-apa pun badul je lah. Kalau buat filem pun badul je lah. Nama tu sangat kat mana-mana ada. Kalau buat filem pun sampai ada pernah orang kata badul ni buat filem macam buat goreng pisang. Sampai macam gitulah kan. Tapi zaman tu bajet murah, tak macam sekarang. Berapa bajet dulu filem? Dalam 80,000. Iya ke? Iya, 80,000 itu pun dah. Duit 80,000 sing ke Malaysian? Iya, sini Singapura berapa je. Pakai filem kamera? Yes, film kamera. Boleh dulu pelakon, penyanyi, kamera, kru, makan, minum. Cukup 80. Paling tinggi waktu itu saya punya saya buat dalam 120, itu pun dah macam 1.2 million lah. Wow. 120,000 bos. Kalau begitu berapa bayaran para artis pada waktu tu? Macam zaman saya leading waktu zaman itu 9,000. Satu filem? Tapi duit Malaysia lah 9,000. Tapi berlakon 9 bulan. Allah. Tapi pasal apa? Dulu banyaklah insight story dalam perfilman dari kita ni yang cerita-cerita dia. Pasal apa? Dulu saya berlakon. Padahal saya nak buat filem ni, buat je bos. Kita tak ada fikirkan kontrak, kita tak ada fikirkan berapa lama kerja, tak ada bos. Kita tak, masa tu memang tak ada. Lepas tu bila kita dah berlakon-lakon, orang tanya saya, sekarang Badul dapat royalty tak? Tapi mungkin mereka tak faham. Sebenarnya saya kata tak dapat. Mana boleh? Dia main hari-hari selalu, tak minggu, tak tahun, kau kenapa tak dapat? Silapnya dulu kita tak tahu stesen akan ambil filem. Satu. Yang kedua, dulu kita tak tahu adanya VCD kan, VCD bergamuk sekejap kan. Dulu buat filem macam Sabah Filem, dia buat filem main 3 bulan. Dulu filem ditayangkan Kuala Lumpur akan datang midnight. Di sini coming soon lagi di Johor. Perlis semua akan datang midnight ni dia baru satu kali sama. Yang lain semua akan datang. Jadi kesempatan orang tengok filem tu ada. Sekarang dia sapu sekali je 2 minggu, 1 minggu. Sempat tengok, sempat tak sempat lah. Tu bezanya. Kan? Okey, jadi bila tanya kita ada royalty tak, sebenarnya saya buat filem tak pernah sign tau. Ni kontrak berapa bulan, tak ada. Tapi pasal jiwa kita ni, orang kata jiwa tak tahu nak berkarya, nak berkarya je kan. Lagi satu, kita from nothing kan, dapat jadi pelakon pula, jadi hero pula. Itu dalam kita punya itu kira dah cukup dalam kita punya itu. Tapi kalau sekarang Pak Tam dah tahu yang ada IP, yang ada copyright, royalty, apa nasihat untuk mereka yang nak berlakon ni?
hari ini. Okey, kalau kita mengorak sekarang apa-apa pun mesti ada right kan. Dia boleh tuntut right ni lah. Mesti ada. Masa kita dulu memang tak ada dan kita tak tahu. Lepas filem tu main je, producer pun tak nak filem tu dah. Tak nak main kat mana lagi kan. Kita tak ada program. Jadi sekarang memang bermulanya apa ni orang kata intellect property dia panggil betul Intellectual property. IP. Macam adik saya sekarang ni Adeline ni kan dia tengah nak buat, dia pun tengah asyik saya cakap IP dia, asyik cakap IP dia, asyik saya cakap IP dia. Jadi pada saya mungkin IP ni saya rasa kita kena tunjukkan kemampuan kita dululah. Kadang-kadang bila saya deal, saya nak buat filem macam ni, tapi saya nak 30% IP. Contohlah, pasal hasil dia IP. Tapi bolehkah kita menentukan collection filem itu akan dapat menguntungkan daripada lebih menguntungkan daripada dan boleh balik modal. Itu satu yang kita susah nak. Pada saya lah, saya nasihatkan itu je. Kamu boleh tuntut, tapi adakah apa yang kamu nak buat tu, yang kamu dah letak IP kamu siap, oh ini aku punya IP ni, aku punya kemampuan, gitulah. Sekarang contoh dia tengah nak buat Piramli ni tu, saya tengok dah itu keluar dulu. Cerita kita tak tahu lagi bos. Walau saya tak kisahlah, walaupun tapi orang bincang hak cipta dulu. Hak cipta dulu, IP dulu. Kan? Kalau kita tengok produk-produk lain, contoh sabun lah kan kita tak payah nak, kalau kita rasa nak ambil dia, jangan, ini dia ada dia punya hak cipta dia kan. Macam tuan tanya tadi, apakah nasihat saya? Nasihat saya itu je. Bolehkah kita mampu? Soalnya dari segi kalau kita nak buat filem, saya nak buat satu filem tajuk ini. Tapi apa pun kita kena sign IP dulu. Kan? Tak tahu cara mana dia sign, kita tak tahulah IP dulu. Yang filem ni hasilnya saya punya. Saya cakap banyak bos, 10% pun cukup lah. Memang 10% dah banyak tu. Okey, 10% katalah kan. Tapi mampu kan kau? Pada saya, saya kalau saya nasihat tentang itu, bukan kita bilang, berlagak action nak IP pula apa pun nak, tak. Kalau saya kalau benda tu agak kau boleh confident ataupun tak tahulah, takkan boleh perjanjian tu kalau boom aku punya sekian. Contohlah, kalau tak ada aku tak claim. Kalau ada macam tu tak boleh juga. Kalau itu soalan dia, jawapan dia itu. Tapi saya tidak mengatakan tak payah aku, jangan, tak payahlah action, tak. Pasal apa sekarang dah zaman macam itu. Betul. Kita punya bahan tu dulu. Pak Tam boleh bawa kita kembali kepada Singapura tahun 80-an, kerana saya terdedah dengan filem Pak Tam daripada lewat 70-an ke atas. Dah banyak sangat lah, dah famous sangat kan kat Singapura. Tapi pada zaman 80-an tu bagaimana kita tahu banyak filem hasil dari sini juga. Tapi bagaimana dia punya scene tu kat Singapura? Meriah ke, atau macam banyak production house ke, atau hanya ada Shaw dan mana apa lagi satu tu KT KT. Ada beberapa sahaja. Macam mana tu dia punya scene kat Singapura, filming scene kat sini? Maknanya boleh dikatakan dunia seni dia lah. Gelanggang seni dia macam mana kan. Sebenarnya di Malaysia pun diorang macam kita kan, Emborhan start buat Keluarga Si Comat. Intipati isi cerita Keluarga Comat tu adalah orang Singapura. Suasana di Singapura. Dia bukan suasana Kedah, dia bukan suasana Penang, suasana Perak. Maknanya guide pertama apa pun filem Adi Sata selepas Piramli, termasuk filem saya sendiri, dia sampai takat saya adalah suasana keluarga Singapura, orang Singapura. Faham tak dia punya maksudnya tu? Maksudnya apa yang terjadi tu semua adalah kejadian keluarga orang Melayu Singapura. Dia tak bilang ni orang Malaysia, orang Semenanjung, tak ada. Itu guide kita. Tapi di situ memang dah banyak beza tak? Konteks keluarga Singapura banding dengan Malaysia pada 80-an tu. Beza. Dah ada beza. Beza satu terutama bahasa lah. Bahasa dia yang pertama, dia bahasa. Kalau cerita, saya rasa kalau sana ada isteri yang minta cerai, Malaysia pun ada. Betul tak?
mana-mana ada kan. Tapi apa yang kita nak cakap tadi, lenggok kuah dia tu adalah kuah keluarga Singapura. Itu maksudnya. Itu maksudnya dia tak lari daripada inti-inti parti, idea-idea, walaupun idea tak sama, tapi isi-isi dia, bentuk baju dia, bentuk lewang dia, kuih punya acuan tu adalah pada saya itu yang saya anukan. Kita tak ada pernah, pasal apa kita pun, saya belum pernah pergi Kedah lagi waktu tu. Saya tak duduk Kuala Lumpur je, belum pernah pergi Penang, tahu dia cakap hang, cakap itu, cakap ini. Sebab tu kita tak ada. Jadi apa guide kita adalah keluarga orang-orang Singapura. Kita tahu orang Melayu di Singapura tu je yang kita. Pada saya punya jawapan lah. Perumpamaannya bagus Pak Tam, kuah tu saya dapat bayangkan dia punya energi tu bagus sangat. Dan saya rasa macam bila orang Singapura, kita macam, saya rasa lah kita rindukan Pak Tam punya kehadiran tau. Kerana bila lepas 80-an tu kita langsung tak ada dah tak dengar lagi. Dan saya tahu yang Pak Tam punya filem ni banyak sangat. Yang You Arah pun ada, You Tulis pun ada. Lakonnya You Arah antaranya adalah apa? Antu Siang. Mr. Oz pun sama Mr. Oz You Arah. Mr. Oz, yes. Pagar-Pagar Cinta adalah filem pertama yang saya arah. Pagar-Pagar Cinta. Itu yang saya cakap balik, kita balik kepada IP balik. Itu dia. Saya pertama. Apa perbezaan dia kalau tuan nak tanya? Adul, kamu arah satu filem buat skrip, boleh? Saya buat skrip, saya berlakon, saya mengarah, dan saya juga yang tak dapat duit. Percaya? Itu cerita IP itu. Okay. Macam mana kita nak value kan? Macam mana boleh jadi kesudahan macam tu? Itu dia. Satu-satu sebenarnya saya tak salah tak mengatakan orang menipu, produser menipu ke apa, tak. Itu sebenarnya kita tak, IP tu tak ada dalam kepala kita. Kalau kita nak tuntut IP, nak tuntut masa bila filem ni main kat mana lagi yang kita boleh tuntut? Tak ada. Masa tu memang tak ada. Tapi pada waktu tu pun tak ada orang yang menasihatkan? Tak ada? Tak ada. Time tu tak ada. Okay. Dia macam piramidi lah arwah. Yalah, mana betul. Mana IP ya, kita dah dengar. Kalau kita nak bandingkan lah, lain jauh dengan kita. Jadi itu first time saya berlakon tu, saya tak, pasal kita tak ada, kalau tak timbul api tu, kalau selepas ni tak tahu kat mana dia nak jual. Macam tak ada. Lepas tu filem tu tak ada. Mati situ, habis program, habis. Mana datang api IP ni sekarang lain. Tu mana-mana. Dah keluar sana. Tu yang nak jaga IP intelek. Tapi berbalik pula, adakah kamu punya idea tu dapat memuaskan, dapat keuntungan yang, jangan cerita IP dulu, cerita idea kau tu dulu. Sekuat mana pada saya. Tapi sekarang kita cerita IP dulu. IP dulu. Hak tu siapa yang punya tu dulu. Tapi you rindukan Singapura tak? Saya lost lah. Lost Maksudnya? Satu, pertama saya cuma masa tu budak-budak lagi kat sini. Dan yang kedua, bila saya dewasa, sudah ada masuk menggunakan pasport. Gunakan pasport ikut undang-undang lah. Kemudian saya sudah tidak lagi menggunakan, bukan warga negara Singapura lagi, sudah dapat Blue IC kan. Jadi lepas tu saya pun tak ada projek nak buat Singapura ni lah. Cuma satu je yang Sibadul dekat Sentosa tu kan. Jadi jiwa kita, hati kita tu dah jauh, dah macam bahawa Singapura ni bukan negeri kita. Negeri saya adalah Johor. Pasal saya dia kecil daripada sini, disekolahkan di Johor, dibesarkan di Johor, belajar sekolah Johor, bodoh pandai pun Johor, meninggalkan ke Kuala Lumpur pun daripada Johor. Dekat Johor pun saya tak masuk Singapura. Jadi kalau pertanyaan itu pada saya lost. Saya tak ada. Saya nak banggakan aku orang Singapura tau. Contohlah kan, kita orang Singapura tau, gini tak hilang. Cuma hilang. Hilang benda tu boleh saya boleh katakan saya hilang lah, oleh kerana penghidupan kita lah. Kan kita dah duduk kat Johor. Lepas tu kita pergi pula ikut bapa Perak kan, Kedah,
Pening, mau besar rambut tu bos. Dalam kepala dah tak ada lagi dah kita punya kan identiti kita tu. Aku orang Singapura tu memang tak ada. Memang tak ada. Bukan kita nak merendah-rendahkan, tidak. Saya suka Singapura satu je. Mereka mereka membuat undang-undang daripada awal. Kita ambil undang yang kecil aja, kita ambil law yang kecil aja kita ambil. Kau tidak boleh melintas jalan kalau lampu merah. Yang itu aja kita ambil cukup. Tapi benda ni sudah diadakan, dah dimestikan daripada awal. Macam kita manja. Sekarang kalau suruh marah kerajaan. Ya, silapnya pasal kita terlalu manja. Macam Singapura saya suruh satu je. Itu pasal kalau Singapura kan tu, tak boleh buang sampah, tak boleh itu, tak boleh ini. Memanglah daripada dulu dia orang dah cakap. Saya punya hati macam gitu. Kalau Singapura ni macam kita nak datang, kau jangan. Nanti ada orang panggil kau lah, ajak berborak-borak pula, nanti dia masukkannya apa-apa dalam kita kan. Aduh, okay. Mana kita tahu kan. Aku kena. Jadi itu bahaya bang. Tak ada. Pada saya kalau benda tu jadi, kita kena. Kita tak boleh marah pasal dia punya undang-undang macam gitu. Ya. Undang-undang memang ketat lah, tapi kita lebih daripada undang-undang di Singapura. Banyak benda yang dah berubah kan. Yalah. Saya melihat Pak Tam masih pemikiran, cara pendekatan, InsyaAllah. Masya Allah masih bagus lagi. Umur sekarang 76 tapi you masih sama macam dulu, slim lagi. Yalah. Ini lagi you masih jaga sekarang ni bukan pasal on diet tau. Memang pasal makan ubat. Bukan on diet lah kan. Dulu kita zaman muda-muda nak on diet, nak fit kan, apa semua. Sekarang kita dah 76, dia memang turun sendiri bos, bukan on diet bos. Dia memang dia slim sendiri lah. Tapi memang makan tak banyak Pak Tam atau biasa je? Biasa saja. Saya tak pasal apa? Saya itu pasal lah kita benda perubahan tu, kita tak, kalau dulu masak kicap. 2 tangan makan bos masa budak-budak. Itu favourite saya tu. Katalah masak kicap. 2 tangan 2 tangan masa budak-budak. Ni satu pegang ikan tu. Tu ada pakai 2 tangan tu. Okay. Masak korma, masak kobis. Di Johor lah. Saya Johor selalu macam itulah. Dia Johor Singapura ni dekat dia punya dekat tu. Betul. Singapura masakan orang dulu. Tak boleh cakap lah. Memang di KL tak jumpa lah. Sekarang di Singapura pun saya tak ada orang ajak kita makan dekat sini, kat rumah kan. Jadi kita pun tak ada rasa. Boleh nanti insyaAllah kalau you datang lagi. Mak saya masih ada Pak Tam, 96 umurnya. Dia masak orang lama punya style. Saya dalam podcast ni namanya Diari Ayah Pak Tam. Dan Diari Ayah. Dari ayah. Diari seorang ayah lah. Saya selalu nak belajar daripada ayah-ayah senior, nasihat-nasihat seorang ayah, kerana saya tahu Pak Tam dah melalui asam garam kehidupan. Kalau dari segi ayah tu, kalau seorang muda yang bertanya nasihat untuk orang ayah ni sebenarnya apa? Untuk dia terus bersemangat. Kita kena, pada saya jawapan dia, kita kena tahu apa sakit dia. Apa sakit kau? Contoh dia kata, ni mak ni asyik nak marah lah. Contoh kan, saya ni nak belajar memang dah bodoh, takkan nak jadi pandai. Memang dah bodoh, keturunan bodoh. Contoh dia. Jadi kita boleh nasihat yang itu saja. Kita jangan, kau tengok contoh anak Dolah jadi doktor. Pada saya ni orang lain saya tak tahu. Kita jangan memberi contoh pada dia. Kita attack dia, hentam dia je. Pada yang benda yang dia sakit tu. Yang sakit pada dia, bermasalah pada dia je. Jangan banding gitu. Kalau dia kata minta nasihat, mak macam mana mak? Kan? Apa pasal saya nak kahwin dengan dia ni, mak dia tak kasih, ataupun mak yang tak kasih. Kita attack tu je, kita jangan contoh. Tengok si Dolah tu kahwin dengan Mina, lah bercerai. Itu yang selalu pada saya lah. Dia bagi contoh. Jadi contoh dia ada peluang untuk next apa pemikiran. Kalau saya tak, itu apa kes kau kan, ini itu je lah. Orang sekarang kan suka banyak bagi contoh. Bagi contoh pada saya lah. Tak tahulah orang lain tak tahu. Pada saya bagi contoh. Begitu juga berlakon.
kita berlakon kena macam gini. Kita tengok Badul berlakon. Tak boleh. Kau cakap pasal berlakon je. Kau jangan bayang-bayangkan siapa-siapa. Nanti dia terikut lah orang tu pula nanti. Kalau orang tu pandai buat tak apa. Kalau orang tu bodoh, dia pun terikut bodoh. Itu saya punya pendapat lah. Jadi pada saya kita topik kita kena, itu pasal kena, orang kata kita kena fokus. Nak cakap pasal gelas dalam air, gelas dalam air. Gelas dalam botol lain, gelas dalam perigi lain. Itu beza dia. I tengok you bercakap macam ni dengan Pak Tam. I teringat your apa tu? Adu bakat TV RTM. TV tahun 75. You berlakon dengan Jaafar Arwah. Arwah Jaafar. Masya Allah. Saya macam gini lah you cakap. Iyalah. You buat apa? Macam stand up dulu, macam stand up komik gitu Dia macam tak ada stage dia panggil stage. Mic dia satu. You kat sini, Batam kat sini, Jaafar kat sini. Dia tak ada pergi mana-mana. Tak ada. Tapi boleh orang ketawa. Banyak orang ketawa. Dia more on dialogue. Itu spontan ataupun sudah planning story. Planning story. Lepas tu kita kan bercampur dengan orang, kita dengar daripada kawan-kawan punya gurau-gurau, daripada idea-idea dia ni sikit. Sebenarnya Kampit tu daripada arwah mak saya sendiri yang kata kan, ni bag, ni bukan bag, nama dia Kampit. Itu dia punya dialog. Dia punya Tapi kita sambung Kampit. Apasal pula nama Kampit? Itu tambahan kita. Sebab this is Kam, this is Pit. Itu kita ambil Kampit tu daripada arwah mak saya. Ini bukan bag. Kita di kampung-kampung, dia orang kata Kampit. Kampit bentuk lain, bag tangan bentuk lain. Tapi saya sambungkan Kampit. Jadi saya dapat lihat ada planning kat situ. Ada, mesti ada. Tapi ada juga ad-lib ada kan. Saya nampak macam you fit each other gitu. Dia hidup kat situ. Dia kalau kita bercakap dengan orang yang kita biasa kan, macam tuan kalau bercakap dengan saya dari segi apa pun, saya boleh lawan bila-bila je. Saya boleh twistkan kan, menjadi dia suasana. Itu kebolehan kita lah. Kebolehan kita. Saya boleh. Macam mana tu saya boleh. Kita boleh cakap. Tak payah bukan tuan mesti nak melawak, mesti nak apa, cara bercakap je kita. Macam mana kita dah biasa lah Pak Tam. Dah biasa sangat dengan benda ni. Padang kita. Dan bila you dah macam waktu 80-an gitu, banyak sangat filem Pak Tam berada di layar perak InsyaAllah. Dulu Badul je. Macam mana kehidupan Pak Tam time tu? Saya macam you dah normal. Stage superstar tu. Saya normal. Pada waktu tu. Saya normal. Start saya menang bakat TV tu. Saya pernah cerita. Saya ingat orang kenal saya. Kita bila naik kereta keluar kepala ke belakang macam anjing tu. Orang kenal kan. Kita nak kan. Orang tak kenal. Pasal kita baru lagi. Jadi kita kena tahu kita ni berlakon ni orang kenal ke orang tak kenal. Ataupun lakonan kau tu menyayat hati, boleh menyentuh dia orang ke, boleh touch dia orang ke, tidak. Boleh kata dia suka ke walaupun jadi orang gila. Aku suka lah budak jadi orang gila tu, siapa kan. Itu satu. Jadi pada saya bila saya menang, saya daripada konduktor bas kerja saya dulu. Konduktor bas. Walaupun bapak saya film star, pelakon apa semua kan, saya tak ambil pot tu semua. Pasal zaman dulu lain, tak macam sekarang ni orang ambil kesempatan. Orang ambil apa ni advantage tentang orang punya populariti, boleh kena buat gosip, sekarang dunia macam dulu tak ada tu. Dulu tak ada. Jadi kita tak perlu tu tuan. Kita tak perlu nak Pak Tam buat keputusan sendiri untuk menjadi konduktor bas. Dia sendiri. Dia start bapak saya meninggal, saya baru dapat blue IC. Dulu saya Singaporean juga, merah. Saya ingat lagi. I pernah tengok suap anak Singapura yang besar merah. Pernah tengok. Merah benar nampak. Merah tu kan besar ni. Bila bapak saya meninggal, baru saya dapat blue IC. Bila dapat blue IC, first saya kerja tu lah konduktor bas. RM3 gaji bos satu hari. RM3 bos. 8 jam kerja bos. Saya buat. Itu pasal saya tak tahu lah, mungkin saya daripada menatih bawah lah pada saya lah kan. Jadi satu, Johor ni agama nasihat dia kuat. Budi bahasa, adab, jangan kau hajar, jangan belagak. Johor kuat.
Kita mengaji daripada balik sekolah siang, sekolah pagi, balik kena pergi mengaji. Sekolah agama sore, malam petang pergi mengaji pula. Jadi tidaklah menjadi saya ni sebagai full dengan agama, terror pasal agama, tidak jugalah, tapi kita tahu. Jadi perkataan ego tu mungkin tak ada pada saya. Perkataan nak menunjuk-nunjuk, nak mendiri-diri, lupa daratan, tak tahulah, saya tak pernah fikirkan benda-benda tu. Bila saya popular tu pun, saya rasa yang saya ingat, saya biasa je. Saya tak ada kata, makanan aku macam mana? Kat mana nak makan? Jangan dekat kedai. Contohlah kan, kalau kita nak benda, apa sekarang ni? Aku kereta kena tukar ni ke? Nak beli kereta ke? Saya tak ada. Saya lalui dengan apa yang terjadi je. Bukanlah kata kita ni bagus sangat, tapi lalu apa yang terjadi. Saya macam gitu. Tapi kenapa ambil keputusan untuk masuk adu bakat tu? Bakat TV tu kerana dia masuk bakat TV tu kerana waktu lepas saya menjadi konduktor bas, saya pergi menjadi pelakon pentas Felda. Okay. Pasal apa? Arus sudah kat situ lah. Pada saya lah. Terpanggil saya tak ada nak ikut orang sana, ikut orang, tak ada. Dia punya arus tu macam daun kalau kita tengok dalam sungai tu kan, kalau air tolak dia ke tepi tu juga, dia ke situ juga. Jadi saya termasuk juga kat situ. Lepas tu bila ada terbuka hati, tak ada kata lah kita masuk sini, kalau menang besok kita tak payahlah dapat, nanti kita boleh dapat gaji lebih, tak payah terhege-hege kat sana. Saya tak ada benda-benda tu. Bukan nak cakap bagus sangat lah, tak. Saya tak ada. Saya tak ada. Saya rasa apa yang ada je lah. Mana arus bawa kita ikut je lah, itu je. Okay. Saya rasa dialog-dialog Pak Tam ni memang dah ramai orang gunakan. Saya dengan isteri saya peminat Pak Tam. Dia minat dengan ini. Tapi kalau kita tengah berbual nanti, tengah kira-kira, nanti cakap okey lah kalau gitu kita belanja macam gini, plus minus divided. Itu your line tu. Itu Pak Tam punya line. Sampai hari ni kita gunakan. Kita macam, saya rasa filem-filem Pak Tam ni, dia ada dia melestarikan dialog-dialog yang kita akan gunakan sampai bila-bila juga. Sampai guna pakai. Alhamdulillah sampai macam itu. Itu dialog memang dah ada macam plus minus divided tu memang spontan ke atau memang dah ditulis? Dia mengikut keadaan. Ikut cerita. Ikut jadi. Macam tu lah. Okay. Saya pernah dulu masa saya syuting kat Melaka, dapat satu dialog yang diorang pakai, hatimu baik ber. Dari situ Itu Melaka. Bukan saya punya idea keluar sendiri. Kawan-kawan yang hatimu baik ber. Anti ni tahun bila ni? Ini dah daripada 50-an dah ni. Kita pakai tau sampai hari ni. Yalah. Zaman saya pun pakai. Hatimu baik ber. Hatimu baik ber Kan? Hatimu baik tu kan orang Melaka tu. Tu orang Melaka punya rumah papan tangga batu. Okay. Tu benda-benda yang anulah. Benda yang itu yang saya bezakan lah. Filem-filem lama ni kita boleh ingat sampai bila-bila. Lagi satu saya nak cakap lah. Kita P.Ramlee buat filem dan saya buat filem, saya pasal mengikut dia, tapi saya tak ikut cerita dia, ikut pemikiran dia. Contohnya P.Ramlee buat filem tu kita ibaratkan sebagai lauk Melayu. Hidangan tu Melayu. Contoh satu dulang tu hidangan Melayu, ada toge, ada ikan kering, ada sambal. Kan? Itu yang orang boleh ingat sampai sekarang. Pasal itu cerita kita. Itu punca dia. Cerita kita. Kan? Macam saya pun, saya ikut. Saya nak filem saya tak ada kelas mana, tak ada standard mana. Cerita kita. Melayu kita. Tapi ada orang sejak late waktu kita buat filem, apa filem asyik cerita ni, cerita keluar kotak lah, buatlah filem macam Hollywood. Saya tak ikut.
Pasal itu bukan dunia kita. Dan kita tak mampu nak buat macam dia buat. Dia cakap dia mampu lah, tapi dia tak mampu nak buat. Dia tak mampu nak fikirkan pun, nak bagi idea pun. Jadi pada saya confident, saya percaya. Pasal apa filem P. Ramlee orang suka, pasal filem apa sama saya, filem saya pun juga orang suka. Pasal apa? Inti yang saya bilang adalah hidangan lauk tu adalah hidangan kita. Hidangan kita, bukan hidangan orang luar, bukan makanan Jepun, bukan makanan Europe ke apa ke. Makanan Melayu. Memang makanan kita. Itu sebab orang suka. Sebab tu orang suka, orang ingat sampai sekarang. P. Ramlee sampai sekarang orang ingat. Betul. Badul sampai sekarang orang ingat. Kan? Yang lain bukanlah cakap besar lah. Dia tak boleh dapat. Bukan saya nak meninggi diri. Kat sini saya meninggi diri, bos. Bukan semua orang boleh dapat benda tu. Kita tak cakap, orang cakap. Orang juga cakap tadi kan, dialog tu sampai kita ingat sampai sekarang, sampai rumah saya. Itu bukan saya cakap. Betul. Jadi kita ingat lah pasal babak tu pun babak yang boleh kita itu yang telah relate. kita yang telah membuktikan kemampuan kita. Itu saja. Dalam rencah-rencah yang tadi you katakan hidangan Melayu, kita buat filem ni sebagai menu dan diet orang Melayu ni, berapa banyak rencah tu Pak Tam dapat daripada misalnya your arwah ayah? Ada tak pendekatan dia tu, you melihat dia berlakon, ada tak di situ? Saya seterang-terangnya saya mengatakan saya tidak. Kalau adik saya Amran, yes, dia ada rupa sikit lebih, dia ada suara dia sikit lebih, dia ada suka buat. Kalau saya tidak. Pasal apa? Untuk pengetahuan, saya ni dari kecil ataupun selepas sekolah lah ya, saya suka mengembara. Saya ikut rombongan orang ni, rombongan Kasmah Putih. Saya tidak ada dalam berdampingan hari-hari dengan bapa saya. Zaman saya remaja lah. Bila saya datang Kuala Lumpur, dia bawa datang Kuala Lumpur, saya dah, itulah dunia saya ni, pergi campur muzik. Dia memang ke situ, tak pergi jauh kan. Dia tak ada campur jadi mekanik ke, jadi apa ke, tak ada. Dia datang Kuala Lumpur, macam disediakan, ini keluarga Kasmah Putih, anak-anak dia pandai main muzik, saya pergi. Ini Kasmah Putih, dia buat rombongan kecil-kecil pentas-pentas kan, saya pergi. Lepas tu yang last kali yang macam Ferda kan, saya kata dunia saya macam itu. Jadi saya tidak, dengan bapa saya kan, saya tak begitu rapat. Bukan bermusuh, bukan tak suka, bukan dia tak suka, saya tak rapat. Jadi saya tak dapat badi dia tu. Faham tak? Saya tak dapat. Macam orang kata, buah tu kalau membelam ni, kalau jatuh dekat tepi pokok. Faham tak? Ini contoh-contoh lah. Buah tu jatuh tak jauh, dia akan tepi pokok. Tapi mungkin saya jauh. Buah tu terpelanting masuk sungai ke apa ke. Tapi membawa bakat dia. Membawa bakat dia. Itu pasal saya tak pernah berlakon mengikut style dia apa semua. Pasal apa saya kata saya tak mampu. Saya tak mampu. Saya tak mampu nak buat. Nama pun saya rasa nama Pak Tam, A.R. Badul tu orang pun ingat kat situ saja. Adakah itu Pak Tam sengaja kan? Memang you nak brand macam itu? Memang nak macam itu. Kita dia alah, aku pakai tompel A.R. Badul, tompel ni kan macam kita besar nama dia tu kan, kita nak malu lah kita nak pakai. Macam gitulah, contoh dia macam gitulah. Kan? Saya kalau orang pakai Dian P. Ramlee, anak P. Ramlee, Saloma, anak Saloma, buat apa kau? Kan? Kau short form je lah. S, kata dia, Dian S, cukup lah. Apa S tu? Saloma. Contoh dia macam itulah. PR. Kalau exactly nak pakai tu macam over sangat lah. Pada saya orang saya tak tahu pada saya. Tu pasal saya A.R. Badul cukup. Dulu saya pakai mula-mula dalam Fedah, saya pakai tompel junior. Kita tak ada nama masa tu. Nak bagi tahu, nak bagi orang ingat kita, bukan orang ingat tompel lah. Nak bagi orang ingat kita pakai tumpang nama dia. Ini anak tompel, itu cerita dia. Tapi dalam bakat TV A.R. Badul dia terus. Tak ada yang tahu, producer saja anak tompel.
Orang lain tak tahu. Saya dia kenal sebagai anak tompel tu pelan-pelan. Bukan dalam pertandingan tu ni bagus-bagus ni Jaafar dengan anak tompel ni bagus ni. Tak. Saya langsung tak gunakan nama itu. Saya gunakan memang saya dengan atas berdiri tegak sendirilah sampai berjaya. Itu je cerita kepuasannya dia. Itu bezanya buat. Itu dia. Beza dia itu. Kau tak boleh kata aku. Kau tak boleh. Nak cubit-cubit aku tak boleh. Okay. Kau baca balik, kalau aku cerita balik, jauh dengan aku. Contohnya macam gitulah. Kan? Contoh dia ada orang. Ada orang popular dengan cara macam ini, ada orang popular ada orang macam popular oleh kerana peluang, ada yang dia popular kerana tak ada orang, dia terpopular, dia terbabit. Saya lain, saya dari bawah ni. Kau jangan, kau tak boleh cakap dengan aku, tak standard. Ada juga artis-artis kan, ini tahun dululah, lama-lama dah. Budak-budak yang baru ni, baru tak baru jugalah dia kan. You sekarang tua-tua lama punya, kita tak mau, kita ada sekarang baru punya. Ada juga. Tapi pada saya, depan-depan dia cakap. Yes, tapi pada saya tak marah pasal apa. Akal kau tak cukup dengan aku. Standard kau tak sama. Kita gitu je bos. Kan? Okay. Komedi kalau dia budak baru dia kata, alah kau punya lawa apa. Tak payah marah. Dia punya ni tak sama kita. Macam mana kau valuekan orang, macam mana kau fikirkan, macam mana nak dapat idea, macam mana kau fikir orang nak buat nama. Saya banyak benda macam ni. Saya banyak benda macam ni. Kalau saya value orang, katalah dia pencuri, biarlah dia pencuri. Mesti ada sebab dia kan. Kan? Dia datang bukan nak mencuri. Betul. Pada saya punya value gitu. Value saya tak tahulah nanti orang kata bahadur, bukan lah, saya pun jin laut juga, jin tanah juga kan. Kita pun, tapi kalau tak kita macam itulah, penilaian kita macam itulah. Tak susah lah anda kalau nak bersama dengan saya, kalau anda macam nak jadi kawan saya ke tak ada susah, tak ada masalah. Tapi Pak Tam kekal aktif sekarang. You masih aktif lagi berseni ke ataupun langsung datang saya masih buat animasi lagi, kartun. Tapi company ni dia buat animasi, dia tak jual kat stesen. Dia buat 2-3 title, dalam satu title dalam 13 episod. Dia buat untuk 1 tahun boleh buat 2 title saya bos. Kartun lambat. Yalah, animation. Tapi kita bawa, nanti company akan bawa jual di luar negeri. Dia ada every year, ada dekat apa nama tempat tu? MIPCOM. MIPCOM. Atau di luar negeri mana? France. Ada dekat France. MIPCOM nama dia. Pak Tam. Tak tahu lah. Dia MIP animation pun ada. Semua kat sana. Betul. Dia macam pasar malam juga tapi style dia lah. Saya pernah pergi juga. Dulu saya seorang Pak Tam, saya seorang pembeli rancangan TV. Yalah, apa nama dia lah. Ada satu nama dia tu, nama tempat dia tu. Cannes Cannes lah. Tapi dekat Cannes lah. Satu dunia hantar kan Betul. Satu dunia hantar. Pasal apa? Kartun ni kadang-kadang macam India tak mampu nak buat pasal mahal kan. Ada negara yang tak tu yang dia beli kita punya tu. Alihkan bahasa lah. Dia dap lah, dia murah-murah sikit lah. Itu kita orang buat tu lah. Oh, bagus lah. Maknanya you masih aktif ini. Dari segi penyiaran, ini level yang berbeza. Saya datang saya membesar di penyiaran. Jadi saya faham jual beli yang macam ni. Kita pergi France 2 tahun sekali. Cannes Film Festival. Di situ memang dekat Riviera dia tu, memang kita akan ada 15,000 penerbit dan pembeli. Dia macam pasar stock exchange gitu. Dia tengok jumpa orang 10 minit aja. Betul tak? Yalah. So macam mana you jual kat sana your animation tu? Saya dapat pergi sekali je waktu tu. Sekali. Tapi saya tengok ini kalau kita kejam mata sikit, kita ingat macam pasar malam je lah. Kan? Pasal semua. Pasal saya tahu pengalaman saya, saya tak tahu berapa dia deal harga, saya tak tahu. Cuma kita punya ni orang kata memang boleh panggil kata B class lah. Maksudnya animasi produk tu? Malaysia. Produk. Oh, Asia produk B class. Pasal apa? Tak pernah satu Mat Saleh pun datang bertanyakan produk kita. Di situ kita boleh tahu. Kan? Jepun pun tak ada. Yang lebih banyak India,
Bangla negeri-negeri yang susah lah, negeri-negeri yang tak maju pasal dia orang tak boleh buat. Itu yang saya tahulah. Yang saya tahu. Tapi dia orang pandai beli. Dia kelentung pandai. Kalau kita nak jual 10,000 boleh jadi 5,000, 6,000, dia tunggu nak dekat tutup, nak dekat dah nak habis tu. Memang kena lelong lah time tu. Pandai. Jadi kita nak buat apa? Pasal kita tak main TV. Pasal competition banyak sangat. Kan? Competition, kreativiti kita buat animasi ni sebenarnya kita boleh. Tapi orang kita sendiri yang membuatkan kita tak boleh. Sorry cakap lah. Okay. Orang kita sendiri yang membuatkan kita tak boleh. Maksudnya kita boleh bos. Okay. Ya boleh, kita Melayu kan, buat cara kita Melayu, kita boleh. Tapi oleh kerana dia otak dia luar negeri, ni kita membuat kita tak boleh. Tak boleh ngam dengan dia. Okay. Tapi dia boleh bercakap saja. Saya berani kata dia orang boleh bercakap saja. Cakap saja. Idea tak boleh. Tapi sekarang kalau pergi Cannes Film Festival ni, diorang dah minat dengan Asia. Sekarang dia dah suka. So baguslah. Suka. Boleh saya cakap sikit pasal apa dia suka? Saya harga ada sikit. Saya faham. Saya penjual dan saya pembeli. Kita dah dapat pengalaman benda tu. Dia memang kat situ lah harga dia. Benda tu ada lah. Tapi kualiti kita pun okey. Actually kualiti animasi kita dah okey tau Pak Tam. Kira saya dah nampak dia punya beza dia. Kita punya standard dah tinggi. Okey, pasal budak-budak newcomer ni dah masuk. Betul. Datang kan. Betul. Kita ada masa sedikit ni Pak Tam. Saya nak minta your ucapan untuk orang-orang Singapura yang dah lama follow Pak Tam punya perkembangan dan mungkin tak dapat jumpa pun kerana jarang ada kat sini. Apa yang mungkin ni nak sampaikan kepada orang-orang Singapura? Saya rasa apa yang nak sampaikan mudah-mudahan insya-Allah lah semua panjang umur lagi. Amin. Kan? Dan kita tetap Singapura adalah identiti Singapura sendiri. Kan? Jangan dengar rumus-rumus daripada seberang kan, dia selalunya macam tu kan, air-airnya. Dan juga pada saya Singapura masakan teristimewa lah sebelum semasa saya daripada budak sampai saya umur sebelum belajar satu lah kan, masih teringat dengan benda-benda tu. Jadi kita pun faham mungkin umur-umur itu dah tak ada dah pelapis. Cuma pesanan satu saja, kita pertahankan, orang-orang Singapura pertahankan. Ini sekarang ni nak dara yang baru-baru ni, yang baru nak naik ni, jangan lupa belajar masak Singapore taste. Singapore taste, bukan Korean food tau, Singapore food. Maknanya belajarlah supaya benda tu boleh dia bawa terus. Saya boleh pesan dari itu saja untuk yang nak jadi kaum ibu. Yang jadi kaum ibu. Nasihat yang baik. Pak Tam suka minat masakan Singapura yang apa? Tadi ada dengar lauk kicap. Ya. Lagi? Kicap ikan kembung. Okey. Kopis masak lemak. Asam pedas. Dan asam pedas ni dia ada 2-3 tempat tau. Ada Melaka, ada Johor, beza-beza asam pedas. Kemudian zaman saya dulu ada zaman mak angkat saya ada mak angkat sambal getuk. Tak tahu. Sambal apa? Sambal getuk. Mungkin tak pernah dengar lah sambal getuk ni. Saya cuma ada getuk ubi gitu. Ubi getuk lain. Sambal getuk dia buah keras. Dia sambal juga tapi dia ada buah keras. Pernah makan sambal buah keras? Tak pernah. Buah keras mungkin saya belum. Itu yang kira yang dah betul-betul duduk bawah rumah kemah lah tu. Yang kalau yang masak-masak yang macam ni. Macam tadi tu lah. Saya harapkan supaya orang Singapura dia ada yang mewakili masak dia. Kan? Chinese food kenapa jadi dunia? Kan? Kita pun ada sebenarnya. Kita pun ada. Cina mana pernah masak asam pedas ikan kembung masak kicap? Lain. Dia lain. Cuma yang selalu follow tu Cina Muslim. Dia selalu follow Melayu. Cina Muslim. Itu pasal dia punya taste macam tu. Tengok macam Tom Yum. Tengok. Forever. Masakan Thailand.
Kenapa tidak kamu memulakan ini masakan Singapura? Tak pernah plan gitu kan. Ada benda-benda yang special lah. Kan itu je yang boleh saya nasihat lah. Kalau yang lain tu mungkin semua pun dah buka mata, dah tahu dunia, dah pun pandai main handphone. Jadi tak payahlah kita nak nasihat-nasihat. Cuma harapkan tu lah kalau boleh maintainkan masakan Singapura food. InsyaAllah. Wah, nasihat yang bagus sangat. Saya Pak Tam, Tuan A.R. Badul, saya teruja kerana dapat bertemu. Terima kasih kerana saya dah follow your film dulu daripada kita kecil sampai hari ini, dan terima kasih sangat kerana sudi singgah kat podcast kita, dan saya doakan Pak Tam sentiasa sihat. Alhamdulillah. Dan 76 76 Allahu Akbar, dan terus berkarya jadi lebih ramai lagi anak-anak muda mungkin yang terdedah dengan your filem satu hari nanti, kerana kadang-kadang dah keluar kat TikTok. Ya. Babak-babak tu dah keluar kat TikTok. Jadi insyaAllah lah. InsyaAllah kita dapat jumpa lagi Pak Tam. Terima kasih banyak-banyak bagi pihak dari ayah. Mudah-mudahan ini adalah satu-satunya podcast yang banyak mirip kepada ayah-ayah lah. Yang berumur sebagai ayah lah. Dan kalau boleh saya suggestkan juga untuk nasihat kepada yang nak jadi ayah juga. Kan? Jadi kita dah ada bahan lama dan bahan yang baru nak hidup. Sebagai menjadi seorang ayah bukan satu tugas yang biasa. Cuma tahu aku dapat anak, tapi tanggungjawab tu memang macam saya. Ni last kali saya mengatakan, saya declare diri saya sendiri dalam perkahwinan saya 6 kali kahwin. Itu semua memang jodoh lah. Tapi kita tak boleh salahkan jodoh, sebenarnya salah antara kita. Pada saya macam itu. Macam itu saya declare sendiri juga dalam TikTok pun saya mengatakan saya declare diri saya memang sebagai seorang suami memang ataupun seorang ayah memang kurang sikit. Kan, ataupun yang tak sempurna lah. Itu saya cakap diri saya tak cakap orang lain. Saya cakap tentang diri saya, memang saya sebagai ayah saya tidak sempurna sebagai seorang ayah dan juga seorang suami. Maknanya kita tak full swing lah kan dengan zaman berlakon kita lah, itulah inilah. Itulah dia. Jadi itu pasal saya sajarkan nak jadi ayah. Dari ayah untuk ayah. Nak jadi ayah. Tu bagus tu. Banyak nak kena prepare ni jadi ayah ni. Lagi-lagi kalau bila tengah betul. Pasal apa? Pada saya fokus ni untuk apa? Untuk panggil orang-orang yang berpengalaman, yang betul-betul pengalaman walaupun sikit kan, untuk dia orang. Pasal apa sekarang dah tak ada tempat orang nak dengar nasihat, dah tak ada dah. Betul tak? Cuba perhatikan tu, dah tak ada dah. Kalau kita buka TikTok tu, kita tengok nasihat dengan yang menyusahkan, menyesatkan lagi banyak. Itu je cerita dia. Kita selit lah masuk, tak apa. Betul. Satu perkara saya selalu bincang dengan ayah yang muda ni, kita kalau dalam seorang ayah yang dalam kesusahan, misalnya ada kesusahan kewangan ke mental ke apa, selalu apa yang boleh diorang lakukan sebenarnya? Tapi pada saya masih mengatakan kekurangan kewangan ni sebenarnya kau tak fikir daripada awal lah. Sorry lah saya cakap, kau tak fikir pada awal. Bila kau dah jadi ayah, kau masih kekurangan, maknanya kau tak fikir pada awal. Kenapa kau daripada awal kau fikirkan masa nak kahwin. Lepas tu dah kahwin. Anak nak 5-6. Jadi saya paling tak suka sekali orang minta sedekah anak 5-6 ni, minta sedekah. Kau dah susah anak kau 5-6. Itu ego saya dekat situ. Kan ego saya kat situ. Bukan aku benci kurang kau. perancangan gitu. Bukan aku benci kau. Kau janganlah cakap susah lagi dah. Itu je pada saya. Rezeki kurang, belum dapat rezeki. Belum dapat lagi. Tapi kebahagiaan tetap bahagian. Kau nak kebahagiaan, anak lah, itulah ini. Bila datang sini, kewangan kau bezakan pula. Kau nak bahagi tu, kau bahagikan juga semasa kau tak ada wang. Dengan sikit-sikit. Faham tak? Kalau tak boleh bawa beli rumah besar, rumah
duduk rumah kecil. Tapi kebahagiaan tu sama. Kenapa kita mesti di akhir-akhir? Susah bagi seorang ayah. Kau susah ada orang mula yang kau susahkan diri kau buat apa? Pada saya lah. Itu sombongnya saya pula. Macam saya kan. Okay. Apa pun yang saya buat benda muda sampai sekarang, saya tak pernah kata, saya sekarang berlakon korang tak ada. Kau sendiri. Susah senang akhirnya kau sendiri, bukan ada orang lain. Tuhan tak bagi balak kan kau ni. Kalau tak balak tu kau cari sendiri, betul tak? Tu dah dia. Wah, ini pedas tapi bagus nasihat ni. Cakap pasal itu pun saya boleh, tapi saya selalu cermin diri. Kau pun bukan betul sangat padul. Jadi cakap semua orang boleh cakap, bos. Kan? Tapi pada saya itulah. Pada saya, pendirian saya, hakikat saya, kau dulu padul kau famous pun macam tu, tengah famous macam tu, kau kurang famous pun macam gitu, kau kurang projek pun kau macam gitu, dulu kau banyak projek pun macam gitu. Saya macam gitu. Jadi saya tak ada rasa kekesalan. Saya takkan datang ni bila persoalan tuan tanya mula-mula macam mana sekarang, susah pun nak berlakon. Saya tak ada tu semua. Kan? Baik. Pada saya lah. Jadi pasal apa tu semua susah senang kita ni sebenarnya daripada kita sendiri, daripada awalnya menyusun ni. Itu je cerita dia. Kalau kita susun tak betul, ada yang sengit, ada yang sana, ada yang melencong, ada yang ini, kau terimalah. Kan? Saya macam itu je. Lepas tu saya tanya lagi awal lagi pasal benda ni macam hangat sangat. Supaya dia keluar originalnya kan. Apa? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tam kerana bersama kita luangkan masa. Lepas ni nak kena pergi mana? Saya akan saya ingat saya ada saudara sebelah mak tu dekat masuk tinggal Saya tak sewa hotel. Tak, maksud ni selepas ni nak ke mana? Saya nak pergi Chinatown. Okay. Dia ada rumah dia dekat situ. Boleh. Nanti kita grabkan lah. Chinatown. Senang. Address dia ada. Okay. Pasal dia pagi waktu dia datang kan, semua nak ajak duduk sini, nak tidur sini. Alah sekali duduk rumah bujang Chinatown. anak adik mak. Adik mak dekat sini lah, dekat Singapura lah. Saya dah saudara sini Ada jugalah. Ada adik pun ada. Okay. Tapi saya dah lama sangat tak jumpa dia orang tu. Ke sana. Okay. Itulah dekat. Chinatown jauh kat sini? Chinatown sini tak jauh sangat. Saya rasa dalam mungkin 20-25 minit gitulah. Tak jauh. Yalah. Okay, terima kasih semua. Like and share.